Kenapa you tipu I padahal you tak pregnant? I tak tipu you. I memang pregnant. I boleh tunjuk you bukti. Yes, sekarang you pregnant. Tapi sebelum ni, you tak pregnant tapi you tipu I. Betul? Betul atau tidak? Siapa beritahu you? Rin. Sebab hanya dia yang tahu. Sekarang ni semua tu tak penting. Yang penting sekarang ni, mana kejujurannya? I suami you tak berani you tipu I. You tak hormat I, you pijak lumat maruah I sebagai seorang suami. No. Abang salah faham. I tak ada niat nak buat macam tu. Okey, I salah. I silap sebab ikut cakap Rin. Sekarang nak tunjuk salah pada orang lain. You ada otak kan? Jadi gunalah kepala otak tu sebelum nak buat apa-apa. Okey, Rin salah sebab bagi idea bodoh. Habis nak buat apa? Hukum dia, maki dia. Habis yang you ni, yang tipu I hidup-hidup, nak I peluk cium you ke? You are too much lah, Ju. I minta maaf. I tahu I salah. Tapi I buat ni sebab I terlalu sayang you. I tak nak kehilangan you, bang. Maafkan I. I minta maaf. I minta ampun. Please.